Singgang sotong, sambal belacan dan ikan goreng dan ulaman. Singgang sotong ni sedap, orang selera sangat makan bulan puasa. Rasa masam-masam combine dengan sambal belacan, ada ikan goreng, bendi. Dia punya kuah tu pula letak lebih sikit, tak kicap manis sikit. Memang ngam korang. Jangan lupa try tau, sekejap lagi berbuka puasa. Okay, bahan dia adalah bawang merah, bawang putih, lengkuas dengan halis sikit, serai, lepas tu cili besar dengan cili padi, ikut kepedasan. Lepas tu kita letak gula, garam sikit, lepas tu tomato, masukkan sotong yang dah cuci. Okey, dah siap, itu sahaja. Letak sebut perisa sikit kalau nak. Bau dia best. Ni korang boleh tukar kepada ikan juga kita hidangkan siap-siap. Okey, boleh kita pikan. Nak kita buat sambal belacan. Bawang merah, bawang putih, cili besar merah, cili padi. Lepas tu kita letak belacan bakar, limau kasturi, asam jawa, gula, garam. Okey, dah siap, kita blendkan. Okey, lepas tu kita gorengkan ikan dengan kunyit. Simple je. Lepas tu siapkanlah ulam-ulaman, petai ke, bendi ke, timun. Dah siap. Selamat mencuba semua dan jap lagi selamat berbuka puasa. Bye.